Dalam syurga nanti pula umat Nabi Muhammad ni majoriti. Kalau ahli syurga ada 1,500,000,000 umat Nabi Muhammad. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis tu panjang, kita ambil sikit je point of the hadis. Nabi tanya kepada sahabat, araditum an takuna rubu'a ahli jannah? Apakah kalian semua puas hati, setuju, redha kalau jadi 1/4 ahli syurga? Nabi mula dengan 1/4. Sahabat kata na'am, ya. Kemudian Nabi kata, mau tak, setuju tak, redha, puas hati tak kalau kalian semua jadi 1/3 ahli syurga? Tadi 1/4, ni 1/3. Maksudnya kalau 1,250,000. Kemudian Nabi kata kalau daripada ni saya buat huraian, daripada 1,300,000 pula. Nabi kata, setuju tak ahli syurga nanti hampa 1/3? Punyalah ramai umat Nabi Muhammad ni. Kelebihan saya dan kita semua yang hidup sampai pada hari ini